Aku agak yakin geng-geng polis mesti suka dengan lampu ni. Aku rasalah kalau dicakarkan dekat kulit orang jahat, dipulas-pulas, uish, pedih babe. Main switch, second switch. Kita buka je pada bahagian tactical dia ni. Keadaan sekarang, main switch half press, main switch full press, dan paling jahat sekali, selipkan jari terus pergi ke bahagian second switch, stroke. Kena dekat mata, sasau. Atau kalau kau nak guna fancy lampu ni, kau tap dekat sini 3 kali. Selain pada ada RGB yang boleh bertukar-tukar warna, kita juga boleh pilih mode lampu yang kita nak dengan cara kita double tap. Dia akan masuk mode pertama dan boleh pergi sampai ada 9 mode. Semestinya benda ni akan mewarna-warnakan lagi kau punya penggunaan. Function menyerlah, harga pun tak mahal sangat. Takkanlah benda tu pun nak kena fikir lagi kan. Pendapat korang macam mana dengan lampu ni? Okey ke tak okey? Letakkan di ruangan komen.